Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Azin Atirah binti Muhammad Azlan C23A0848 ingin membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu kebergantungan kepada AI. Adakah manusia semakin hilang kemahiran berfikir? Jadi, untuk pengenalan, kecerdasan buatan AI terutamanya AI generatif seperti ChatGPT, Gemini dan Midjourney bukan lagi perkara yang asing bagi kita. Ia digunakan secara meluas untuk produktiviti. Namun, persoalan besar telah muncul. Adakah kita sedang mengalami cognitive offloading? Iaitu satu fenomena di mana kita menyerahkan proses berfikir sepenuhnya kepada mesin AI. Jika ini berterusan, kebimbangan utama kita adalah kemerosotan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan analitikal dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, berdasarkan tinjauan literatur, AI adalah pisau dua mata menurut Nilom 2023. AI boleh meningkatkan keupayaan kita, tetapi jika berlebihan, ia mengurangkan peluang kita melatih kecerdasan sendiri. Kajian Zhang 2024 pula mendapati tekanan akademik sering memaksa pelajar menggunakan AI sebagai jalan pintas yang akhirnya menghakis keyakinan diri sendiri. Kuncinya di sini adalah kawalan kendiri. AI sepatutnya menjadi pemangkis proses mental kita. Bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam, saya telah menjalankan kajian kuantitatif yang melibatkan 30 orang responden yang terdiri daripada 30 orang pelajar, iaitu pelajar sekolah menengah serta pelajar universiti iaitu UMK, UMT dan UiTM. Data dikumpul melalui Google Form untuk melihat pola penggunaan dan persepsi mereka terhadap kesan kognitif AI. Seterusnya, dapatan kajian. Dari segi kekerapan, hanya 16.1% menggunakan AI setiap hari, manakala majoriti iaitu 45.2% masih jarang menggunakannya. Apa yang menariknya adalah tujuan mereka iaitu seramai 41.4% menggunakan AI untuk mencari maklumat dan 31.1% untuk menghasilkan idea. Ini menunjukkan AI setakat ini berfungsi sebagai alat sokongan, bukan sumber utama tugasan mereka. Bagaimana pula dengan kemahiran fungsi kognitif? Apabila ditanya tentang fokus dan daya ingatan, pandangan koresponden agak berbelah bahagi. Namun, untuk pemikiran kritis, berita baiknya ialah 40.6% responden tidak bersetuju bahawa AI menjejaskan kemahiran berfikir kritis mereka. Ini menunjukkan mereka sedar akan sempadan antara bantuan mesin dan pemikiran manusia. Walau bagaimanapun, wujud satu tanda awal iaitu sebanyak 44.4% responden bersetuju mereka mempunyai kecenderungan menggunakan AI untuk menyiapkan tugasan. Malah hampir separuh iaitu 45% bersetuju AI memberi kesan kepada usaha mereka sendiri. Ini bermakna jika tidak dikawal, risiko penyerahan proses berfikir kepada AI tetap ada. Sebagai kesimpulan, kita dilema antara kecekapan dan ketejaman minda. Saya mencadangkan 3 perkara iaitu institusi berperanan untuk memperkukuhkan pembelajaran berasaskan penyelesaian tanpa menggunakan generatif AI. Etika penggunaan iaitu mendidik pengguna bahawa AI adalah alat bantuan bukan pengganti pemikiran. Sinergi kerjasama antara kerajaan dan masyarakat untuk membina budaya penggunaan AI yang sihat dan bertanggungjawab. Masa depan AI bergantung kepada cara mengemudinya. Serta semasa menunjukkan kita masih bijak menggunakan AI sebagai alat sokongan. Namun, mesej utama kajian saya ialah AI tidak melenyapkan pemikiran manusia, tetapi manusialah yang memilih untuk memberikan fungsi kognitif tersebut. Keseimbangannya adalah kunci. Gunakan AI secara produktiviti tetapi asah terus keunikan intelek manusia. Sebagai penutup, saya tinggalkan kalian dengan satu pesanan iaitu AI adalah pembantu yang hebat, tetapi manusia mestilah kekal sebagai nakoda kepada pemikiran sendiri. Sekian saja pembentangan daripada saya, Azin Atirah binti Muhammad Azlan. Sekian, terima kasih.